Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat naik satu video YouTube berkenaan pertama perhubungan. Nabi Ahmad benar-benar berhak ke atas Islam dan iman. Bagi Islam, Tuan Buddha, pahlawan Raja Pahlawan. Bagi budak Buddhis, Imam Mahdi, it's me original. Jesus beautiful, Tuhan Raja. Bagi Kristian dan bagi agama-agama lain juga punya kepercayaan pada diri saya. Waku wana. Saya nak beritahu berkenaan perhubungan. Yang pertama, perhubungan bagi diri saya, individu pada negara Rusia atau Russian, yang saya dikatakan jantina laki-laki yang berusia 25 tahun. Individu kedua, yang berusia 23 tahun daripada negara Indonesia, jantina laki-laki. Spesies ni masuk boleh berasa apa aku berasa, saya. Segalanya lah. Berusia 23 tahun. Yang ketiga, jantina laki-laki, anak pada Raja Thailand. Individu pada Raja Thailand yang berusia 20 tahun. Yang keempat, individu pada negara Thailand, anak pada Raja Thailand yang berusia 25 tahun. Wanita. Berkenaan salam yang Mahdi, perhubungan bagi diri saya, iaitu wife pada Tuanku Mahkota Johor dan wife pada Raja Thailand, the Queen of Thailand, Saudika. Berkenaan individu daripada negara Iran yang tempoh hari saya tunjukkan gambar, tiada dalam perhubungan. Ianya bukan spesies. Individu pada negara Europe, iaitu anak presiden pada negara Europe, pasangan bagi diri saya, jantina laki-laki berusia 25 tahun. Sekarang ini saya pembetulan lah, ataupun aku berkenaan perhubungan. Perhubungan iaitu pembetulan individu daripada negara Europe yang berusia 25 tahun, jantina laki-laki, anak pada presiden negara Europe. Sekarang ini keadaan saya sangat darurat dan teruk kritikal. Saya mengharapkan bantuan daripada pasangan saya, individu pada negara Europe ataupun negara Europe, ialah individu pada negara Europe lah, pasangan bagi diri saya, jantina lelaki berusia 25 tahun. Spesies untuk ambil saya bawa keluar daripada Malaysia ni, sementara selesai semua perkara saya ni. Detik, saat, minit saya menantikan. Berkenaan sihir, sekarang ni aku tak tahu ni siapa ni sihir-sihir ni. Pasangan bagi diri aku warna pun disihir jadi babi, anjing. Mahdi, sekarang pemantauan punya baik, tapi saya still dizalimi. Jadi macam mana nak buka kerjasama dengan PDRM? Pemantauan punya, dah yang ini kena sihir jadi babi, jadi anjing. Yang ini pasangan aku pun kena sihir jadi anjing, jadi babi. Benda dah bagi tahu. Report polis memang tak boleh nak buat dah. ATM pun punya pemantauan, daftar minda perniagaan dengan mana? Kota of Europe. Sekarang individu pada negara Europe, pasangan bagi diri aku, saya benar-benar daripada negara Europe, iaitu anak pada presiden pada negara Europe. Bahkan ayah dia sendiri pun disihir. Ni Mahdi, siapa Anwar ni, semua dorang-dorang ni, tak tahu siapa. Jadi babi, jadi anjing, jadi itu, jadi ini. Punya bukti lah. Sekarang aku nak buat naik YouTube yang ringkas-ringkas
yang jadi pekak bisu pun ada. Diorang fitnah ke aku. Aku tak tahu presiden-presiden mana lagi kena ni. Semua diorang fitnah ke aku. Yang kepala jadi babi, kepala jadi anjing lah, apalah semua. Aku tak tahu. Wife pada Tuanku Muka Tujuh pun kena. Jadi anjing. Nasib baik dah okey. Bukan nasib baik, alhamdulillah. Jadi penonton punya dah bagi tahu. Aku still dizalimi. Jadi sekarang ni saya mengharapkan, menantikan berkenaan hubungan bagi diri saya, aku, Ana, saya perbetulkan individu pada negara Rusia, jantina laki-laki berusia 25 tahun. Spesies. Yang kedua, individu pada negara Indonesia berusia 23 tahun. Lelaki, jantina laki-laki, spesies. Yang ketiga, individu pada negara Thailand, jantina laki-laki berusia 20 tahun, anak pada Raja Thailand. Yang keempat, individu pada negara Thailand, jantina wanita berusia 25 tahun, anak pada Raja Thailand. Individu kelima, daripada negara Europe, jantina lelaki berusia 25 tahun. Perkenaan Salam bin Mahdi, iaitu wife pada Raja Thailand, or the King of Thailand. The King of Thailand, Sawadika. The Queen of Thailand, Sawadika. Dan di Malaysia sekarang ni jadi problem banyak dekat Malaysia ni. Punya putih bungan tapi sekarang gangguan banyak. Iaitu wife pada Tuanku Muka Tujuh. Tempoh hari ada dengar berkenaan apa benda kena